Selagi mana tuan-puan tak ada nombor ahli orang keberapa simpan emas, bukan saya seorang saja tak boleh bantu. Mana-mana dealer sekalipun tak boleh bantu. Sebab apa? Sebab untuk kita menabung emas melalui syarikat public gold, tuan-puan, kita kena ada nombor ahli orang keberapa simpan emas. Bisnes melalui syarikat public gold ianya bersistem. Jadi daftar tak payah bayar. Percuma sahaja. Pergi sahaja dekat profile TikTok saya tu, daftar sahaja ahli public gold secara percuma. Saya akan tahu, saya akan hubungi tuan-puan. Saya akan bimbing sebaik mungkin kita semua buat tabungan emas dengan ilmu. Katanya mentor saya Tuan Zulkifli Syafi'i, ada ilmu duit akan datang, tak ada ilmu banyak mana sekalipun duit akan habis terguna. Tuan-puan, emas ni hanya alat keuangan, bukan emas yang membuatkan kita kaya, tetapi ilmu. Cuma dengan tabungan emas ni kita dapat mengurangkan beberapa perkara. Pertama, sifat boros dalam belanja. Simpan duit ni simpan sekejap, korek balik, simpan sikit-sikit, lama-lama makin sedikit. Itu sifat duit. Kita simpan duit ni tuan-puan, apabila dah banyak, cenderung kepada belanja sangat-sangat tinggi. Sebab apa? Sebab duit ni seronoknya kepada belanja. Itu pertama. Kedua, emas mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang. Pertahankan nilai. Sebab tu 1 dinar zaman Nabi kita mampu beli seekor kambing. Hari ini tetap sama. Emas penyimpan nilai paling ampuh dalam sejarah. Agar kita semua tak terus ditipu oleh nombor yang ada pada duit. Hanya besar pada angka, tapi nilainya dirompak tanpa kita sedar disebabkan kenaikan harga barang. Itu kedua. Ketiga, kita elak diri keluarga jatuh miskin secara tiba-tiba. Sebab apa? Sebab tuan-puan, aset emas ni tak ada dalam sistem keuangan. Kerajaan tak boleh bekukan aset emas. Sebanyak mana kita nak simpan, tak ada orang tahu kecuali kita yang bagi tahu. Sekiranya kita dijatuhkan hukuman penjara, diisytiharkan bankrupt, aset-aset lain boleh dibekukan oleh kerajaan, tapi tak akan berlaku kepada aset emas. Syaratnya tuan-puan simpan sendiri. Itulah beberapa perkara kita buat simpanan emas.